Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berada di satu tempat yang rare. Kita sampai di Perlis guys. Saya Muallim Muda Anas dijemput ke satu tempat yang sangat rare. Jarang-jarang saya sendiri belajar di Perlis dah 5 tahun tak pernah sampai di sini. Subhanallah, hebat. Tuan-tuan tengok di sekeliling kawasan ni, tengok keadaan dia. Asalnya tempat ni adalah bendang, bukan hutan paya nipah. Tapi pemilik tempat ni dia tanam pokok ni daripada kecil. Pokok paya nipah ni daripada kecil dia tanam, kemudian dijadikan sebagai tempat pelancongan, panggil agrotourism di Perlis. Dan yang menariknya lagi, dalam kawasan paya nipah ni dibuat restoran. Subhanallah. Jom let's go kita tengok apa yang ada di dalam ni guys. Tengok tu, nipah klasik. Asal dia bukan tempat paya nipah, tapi dibuat hutan paya nipah ni. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita akal untuk kita fikirkan supaya kita dapat mencipta satu memori ataupun satu pemandangan yang cantik di dalam kawasan yang kadang-kadang kita tak sampai fikiran kita untuk kita buat sampai macam ni. Sekarang kita nak try masakan yang berada di restoran nipah klasik. Saya tertarik dengan baby crab ni guys. Tengok ni. Kita duduk dalam hutan nipah ni, makan baby crab langsung macam ketam ni mai daripada dalam hutan nipah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Serius. Tak bohong. Rasa macam ketam. Rasa macam ketam. Mi goreng mamak versi nipah klasik. Mi goreng mamak hangpa duk makan kedai mamak tak sempoi. Makan mi goreng mamak dekat dalam hutan nipah. Lain macam guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mai pula western. Bukan takat mi goreng mamak saja. Western pun ada juga. Apa tak ada, semua ada. Mari kita try. Tengok macam mana dia punya pi western dah. Bismillah. Ni kita celup dengan dia punya black pepper. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hampa cepat mai ke nipah klasik di Simpang Pak Perlis. Jangan lupa kena mai. Kalau hampa tak mai, hampa orang paling rugi dalam dunia. Mai cepat.